Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebenarnya video ni saya nak buat semalam, tapi semalam saya buat satu video untuk counter back saudara Amir daripada parti kad dialek cabang sayang. So saya tak buat lah. Saya ingat nak buat hari ni, tengah hari sikit. Tapi kebetulan tadi masa saya tunggu nak ambil grant kereta Ativa anak saya dekat Kelang ni, saya terima satu call daripada pejabat Parti Putra. Terima kasihlah call saya. Dia call saya, dia minta saya ataupun wakil saya datang dalam petang ni untuk mesyuarat tergempar kan anjuran perhimpunan lah untuk bantah kenaikan harga minyak. So saya tanya dia balik, siapa yang terkesan? Jadi bila saya tanya siapa yang terkesan, dia orang dah macam tergagap-gagap nak jawab. Okey, dia kata pertanian lah, sektor pertanian. Saya kata, setahu saya kerajaan bagi subsidi, tapi dia kata ada yang tak dapat. Kalau yang tak ada yang tak dapat, maksudnya ada yang dapat. Jadi bila ada yang dapat dan ada yang tak dapat, maksudnya yang tak dapat itu adalah yang tidak mengikut undang-undang. Contoh mungkin tak ada lesen, tak daftar dan sebagainya. Itu bukan salah kerajaan, itu salah pihak sendiri. Lepas tu dia kata sekolah memandu. Saya kata sekolah memandu pun boleh mohon kan. Kalau tak mohon sekalipun, ada macam sektor macam pelancongan, korang dah charge pada penumpang lebih-lebih kan. Orang boleh tanggung lah kos tu. Dan dah ajak kami daripada Gabungan Teksi Malaysia. Saya bagi tahu, kami tak sepatutnya join perhimpunan ni sebab kami memang tak terkesan kerajaan dah bagi subsidi pada kami. So kenapa kami nak melibatkan diri, nak membodohkan diri untuk pergi ke sana? Dan saya nak cakap macam ni lah, rakyat Malaysia ni yang nak protes kenaikan harga minyak, korang terkesan ke? Korang tak terkesan pun, korang ada subsidi. Sepatutnya korang perlu berterima kasih kerajaan masih bagi korang subsidi. Kau faham tak? Korang hidup, korang nak semua orang tampung kehidupan kau. Wah, banyak cantik muka korang. Kau faham tak, subsidi tu kerajaan tolong korang. Aku nak tanya korang ni, dalam keadaan sekarang ni, negara menghadapi krisis kenaikan harga minyak, perang tu yang berlaku tu, tak ada orang nak pun tapi berlaku. Krisis minyak ni satu dunia. Apa tanggungjawab kau sebagai rakyat Malaysia untuk bantu negara kita ni? Korang tahu nak subsidi, nak subsidi, nak subsidi saja. Yang banyak nak subsidi ni, yang nak buat protes ni, semua pembangkang yang tak menyokong kerajaan. Tapi muka tak malu nak minta tu, nak minta ini. Cubalah guna otak sikit. Allah bagi tu guna otak sikit. Bersyukur kerajaan masih bagi korang subsidi. Dalam keadaan krisis ni, kerajaan masih bagi korang subsidi. Tak kerti nak bersyukur ke? Korang ni kan, aku tak faham lah. Korang lupa korang hidup zaman Perikatan Nasional. Duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar. Ni sembahyang Jumaat tak boleh, nak beraya tak boleh. Semua kau lupa. Hari ni kerajaan bagi korang bantuan, macam-macam bantuan, subsidi. Raya